Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan podcast, marilah sama-sama kita saksikan satu tayangan video tentang kami semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Anda sedang mendengar podcast Suara Bahasa Kita, platform yang membincangkan isu bahasa dan adab dalam dunia digital secara santai tetapi bermakna. Saya Daniel, moderator anda untuk episod kali ini. Saya Zarif, selamat datang. Dan saya Ehsan. Terima kasih kerana bersama kami. Hari ini kita akan membincangkan tentang topik yang semakin hangat dalam kalangan pengguna media sosial, iaitu kerancuan bahasa dan kesannya terhadap keupayaan bahasa Melayu. Ya, topik ini penting sebab ramai antara kita tanpa sedar dah terbiasa guna bahasa campur atau lebih dikenali sebagai bahasa rojak, tetapi sejauh mana ia boleh menjejaskan keindahan dan martabat bahasa Melayu? Jom sama-sama kita kupas satu persatu. Kalau kita nak faham mengenai isu ini, kita kena tahu dulu apa itu maksud kerancuan bahasa. Secara ringkasnya, kerancuan bahasa ni berlaku apabila seseorang mencampurkan dua atau lebih bahasa dalam satu ayat. Betul. Masalahnya, apabila gaya ini digunakan selalu, kita akan hilang kepekaan terhadap struktur bahasa Melayu yang sebenarnya. Betul, pengaruh digital memang kuat, tetapi sebagai penutur jati, tanggungjawab kita ialah memastikan bahasa Melayu kekal indah dan beradab seiring dengan kemajuan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melihat contoh-contoh kerancuan bahasa dalam media sosial. Okey. Sekarang kita akan lihat dalam aplikasi TikTok. Kita akan lihat jenis-jenis kerancuan bahasa di dalam komen-komen TikTok. Okay, sekarang kita ada user bernama Rif. Seorang berapa jam kacau dondol bang. Seorang BRP. Dia menggunakan bahasa singkatan yang berasal daripada berapa, tapi digunakan BRP sebab nak ringkas dan cepat. Kalau abang main jadi 9 orang. Kalau abang main guna kata yang singkat. Abang main bahasa singkat. Siap pukul berapa dodol ni? Kerancuan bahasa pukul berapa? Okay. Itu di live TikTok. Kita akan tengok di video-video biasa. Berikut video seterusnya. Apa ni? UC browser ni bahaya. App bahaya. Mamat yang promo ni pun tak pakai UC browser ni. Okay, kerancuan bahasa yang kita dapat lihat ialah UC browser ini bahaya app. App tu merupakan bahasa Inggeris. Ini merupakan keracuan bahasa. Sepatutnya UC browser ini bahaya aplikasi. Sepatutnya UC browser ini aplikasi yang bahaya. Mamat keracuan bahasa. Sepatutnya abang yang promo ni pun tak pakai UC browser. Macam sebenarnya kita lihat video lain. Ini merupakan adab, merupakan kekurangan adab dan tidak bersopan santun dalam berbahasa. Barua punya pemimpin. Barua merupakan perkataan yang mencarut. Okay. Seterusnya kita akan pergi ke aplikasi lain, iaitu Thread. Terdapat beberapa keracuan bahasa di sini, iaitu letak air lain. Ni. Dengarnya katanya pelakon yang jantan tu dah jadi pundekar, tapi tak berani hadirkan diri ke mahkamah. Pundekar lah sangat. Jilat leher YR, beranilah dia walanon. Okay. Sebab banyak sangat perkataan yang tak beradab dan tak sopan dengan penggunaan bahasa singkatan. Contohnya dengarnya. Menggunakan perkataan daripada dengarnya. Dia guna GGR untuk singkatan. Selain itu YG singkatan jantan tu dah jadi pundeka, bahasa yang tidak
tidak sopan dan beradab lah. Mereka walaupun marah kan, tapi kena kontrol lah. Tapi tak berani hadirkan diri di mahkamah. Mereka lah sangat jilat leher. YR beranilah dia kan melanan penggunaan bahasa yang tidak sopan. Okay, seterusnya kita akan lihat aplikasi lain, iaitu Facebook. Allah. Okey, akhir sekali kita akan lihat di aplikasi Facebook tentang keracuan bahasa. Kita akan lihat di ruangan komen lah. Okay. Teringat aku waktu belajar dulu, ada satu tanda cikgu tak bagi masuk. Kata sini dah ramai orang nampak. So sepanjang aku belajar ni, sebabkan tak ada yang langgar pantang larangan tu, tak pernah dengar kes kena kacau. Cikgu pesan kalau mana nak pergi tandas, ikut jalan jauh, pergi tandas lain, jangan lalu depan tandas tu. Okay, dapat sikit lah. Contohnya so, itu keracuan bahasa bercampur dengan bahasa Inggeris. Sepanjang aku belajar tak ada pantang larang, itu cuma tak ada kes kena kacau. Singapura masuk isekai bahasa Jepun. Tanpa sengaja beliau telah masuk ke isekai. Isekai merupakan bahasa Jepun, so ada keracuan bahasa ataupun pencampuran bahasa. UITM mana tu? Okay. Sekian, itu sahaja perkongsian daripada saya tentang laras bahasa di media sosial yang mengandungi bahasa singkatan, bahasa yang kurang beradab, bahasa yang tak sesuai digunakan. Okey, sekian saja. Terima kasih. Digital ini sebenarnya tidak salah, tetapi timbulnya masalah itu adalah sebab pengguna. Pengguna tidak mengamalkan adab dan kesantunan dalam berbahasa. Setuju? Di platform X atau Thread, ramai pengguna menggunakan bahasa kesat dan kasar seperti mengecam orang di komen. Singkatan ekstrim dan kaedah menulis yang tidak menepati selalu juga digunakan oleh pengguna media sosial. Itulah sebabnya tema besar kita hari ini ialah digital dimanfaati, adab diteladani. Maksudnya, kita memanfaatkan teknologi dengan bijak tetapi tetap meneladani adab dan nilai murni dalam setiap penggunaan bahasa kita setiap hari. Baiklah, kita akan berehat seketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melihat contoh-contoh keracuan bahasa dalam media sosial. Okey. Sekarang kita akan lihat dalam aplikasi TikTok. Kita akan lihat jenis keracuan bahasa di dalam komen-komen TikTok. Okay, sekarang kita ada user bernama Rif. Seorang berapa jam kacau dodol bang. Seorang BRP. Dia menggunakan bahasa singkatan yang berasal daripada berapa, tapi digunakan BRP sebab nak ringkas yang cepat. Ni kalau abang main jadi 9 orang. Kalau abang main guna kata yang singkat. Abang main bahasa singkat. Siap pukul berapa dodol ni? Keracuan bahasa pukul berapa? Okay. Itu di live TikTok. Kita akan tengok di video-video biasa. Berikut video seterusnya. Apa ni? UC browser ni bahaya. App bahaya. Mamat yang promo ni pun tak pakai UC browser ni. Okay, keracuan bahasa yang kita dapat lihat ialah UC browser ini bahaya app. App tu merupakan bahasa Inggeris. Ini merupakan keracuan bahasa. Sepatutnya UC browser ini bahaya aplikasi. Sepatutnya UC browser ini aplikasi yang bahaya. Mamat keracuan bahasa. Sepatutnya abang yang promo ni pun tak pakai UC browser. Macam
seterusnya kita lihat video lain. Ini merupakan adab, merupakan kekurangan adab dan tidak bersopan santun dalam berbahasa. Barua bunyi pemimpin. Barua merupakan perkataan yang mencarut. Okay. Seterusnya kita akan pergi ke aplikasi lain, iaitu Thread. Terdapat beberapa keracuan bahasa di sini, iaitu kita lain. Sorry. Ni. Dengarnya katanya pelakon yang jantan tu dah jadi pundekar tapi tak berani hadirkan diri ke mahkamah. Pundekar lah sangat. Jilat leher YR, beranilah dia walanon. Okey, sebab banyak sangat perkataan yang tak beradab dan tak sopan dengan penggunaan bahasa singkatan. Contohnya dengarnya, menggunakan perkataan daripada dengarnya, dia guna GGR untuk singkatan lah. Selain itu YG singkatan jantan tu dah jadi pundekar, bahasa yang tidak sopan dan beradab lah. Pundekar walaupun marah tapi kena kontrol lah. Tapi tak berani hadirkan diri di mahkamah. Pundekar lah sangat, jilat leher YR, beranilah dia kan walanan. Penggunaan bahasa yang tidak sopan. Okey, seterusnya kita akan lihat aplikasi lain, iaitu Facebook. Allah. Okey, akhir sekali kita akan lihat di aplikasi Facebook tentang keracuan bahasa. Kita akan lihat di ruangan komen lah. Okay. Teringat aku waktu belajar dulu, ada satu tanda cikgu tak bagi masuk. Kata sini dah ramai orang nampak. So sepanjang aku belajar ni, sebabkan tak ada yang langgar pantang larang tu, tak pernah dengar kes kena kacau. Cikgu pesan kalau mana nak pergi tandas, ikut jalan jauh, pergi tandas lain, jangan lalu depan tandas tu. Okay, dapat sikit lah. Contohnya so, itu keracuan bahasa bercampur dengan bahasa Inggeris. Sepanjang aku belajar tak ada pantang larang, itu cuma tak ada kes kena kacau. Singapura masuk isekai bahasa Jepun. Tanpa sengaja beliau telah masuk ke isekai. Isekai merupakan bahasa Jepun, so ada keracuan bahasa ataupun pencampuran bahasa. UATM mana tu? Okay. Sekian, itu sahaja perkongsian daripada saya tentang laras bahasa di media sosial yang mengandungi bahasa singkatan, bahasa yang kurang beradab, bahasa yang tak sesuai digunakan. Okey, sekian saja. Terima kasih. Baiklah, kembali lagi bersama kami. Sekarang kita masuk bahagian penting. Apakah kesan keracuan bahasa terhadap keupayaan berbahasa Melayu? Kesan? Pertama, dari segi pendidikan, murid atau pelajar keliru antara struktur bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kedua, dari segi sosial, apabila kita selalu mengamalkan bahasa rojak ini, kita jadi kurang menghargai bahasa kita sendiri. Tepat. Dan dari segi psikologi pula, bahasa yang kita gunakan mencerminkan cara kita berfikir. Baiklah, kita akan berehat sebentar untuk memberikan laluan kepada iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melihat contoh-contoh keracuan bahasa dalam media sosial. Okey. Sekarang kita akan lihat dalam aplikasi TikTok. Kita akan lihat jenis keracuan bahasa di dalam komen-komen TikTok. Okay, sekarang kita ada user bernama Rif. Seorang berapa jam kacau dodol bang. Seorang BRP. Sebab dia menggunakan bahasa singkatan yang berasal daripada berapa, tapi digunakan BRP sebab nak ringkas dan cepat.
Ni kalau abang main jadi 9 orang. Kalau abang main guna perkataan singkat. Abang main bicycle dah. Siap pukul berapa dodol ni? Keracunan bahasa pukul berapa? Okay. Itu di live TikTok, kita akan tengok di video-video biasa. Record video seterusnya. Apa ni? UC browser ni bahaya, app bahaya. Mamat yang promo ni pun tak pakai UC browser ni. Okay, keracunan bahasa yang kita dapat lihat ialah UC browser ini bahaya app. App tu merupakan bahasa Inggeris. Ini merupakan keracunan bahasa. Sepatutnya UC browser ini bahaya aplikasi. Sepatutnya UC browser ini aplikasi yang bahaya. Mamat keracunan bahasa. Sepatutnya abang yang promo ni pun tak pakai UC browser. Macam sebenarnya kita lihat video lain. Ini merupakan merupakan kekurangan adab dan tidak bersopan santun dalam berbahasa. Barua bunyi pemimpin. Barua merupakan perkataan yang mencarut. Okay. Seterusnya kita akan pergi ke aplikasi lain, iaitu Thread. Terdapat beberapa keracunan bahasa di sini, iaitu kita lain. Sorry. Ni. Dengarnya katanya pelakon yang jantan tu dah jadi pundekar tapi tak berani hadirkan diri ke mahkamah. Pundekar lah sangat. Jilat leher YR, beranilah dia walanon. Okay. Sebab banyak sangat perkataan yang tak beradab dan tak sopan dengan penggunaan bahasa singkatan. Contohnya dengarnya. Menggunakan perkataan daripada dengarnya. Dia guna DGR untuk singkatan lah. Selain itu YG singkatan jantan tu dah jadi pundeka, bahasa yang tidak sopan dan beradab lah. Pundeka walaupun marah tapi kena kontrol lah. Tapi tak berani hadirkan diri di mahkamah. Pundeka lah sangat. Jilat leher YR, beranilah dia kan walanan. Penggunaan bahasa yang tidak sopan. Okay, seterusnya kita akan lihat aplikasi lain, iaitu Facebook. Allah. Okey, akhir sekali kita akan lihat di aplikasi Facebook tentang keracunan bahasa. Kita akan lihat di ruangan komen lah. Okay. Teringat aku waktu belajar dulu, ada satu tanda cikgu tak bagi masuk. Kata sini dah ramai orang nampak. So sepanjang aku belajar sebabkan tak ada yang langgar pantang larangan tu, tak pernah dengan kes kena kacau. Cikgu pesan kalau mana nak pergi tandas, ikut jalan jauh, pergi tandas lain, jangan lalu depan tandas tu. Okay, dapat sikit lah. Contohnya so, itu keracunan bahasa bercampur dengan bahasa Inggeris. Sepanjang aku belajar tak ada pantang larang, itu cuma tak ada kes kena kacau. Singapura masuk isekai bahasa Jepun. Tanpa sengaja beliau telah masuk ke isekai. Isekai merupakan bahasa Jepun, so ada keracunan bahasa ataupun pencampuran bahasa. UITM mana tu? Okay. Sekian, itu sahaja perkongsian daripada saya tentang laras bahasa di media sosial yang mengandungi bahasa singkatan, bahasa yang kurang beradab, bahasa yang tak sesuai digunakan. Okay, sekian saja. Terima kasih. Baiklah, kembali lagi bersama kami. Kita semua dah tahu punca dan kesan yang telah kita bincangkan tadi. Jadi, apakah langkah yang terbaik untuk mengekang masalah kerancuan bahasa ini? Antara langkah-langkah yang boleh diambil ialah, pertama, pendidikan bahasa perlulah disesuaikan dengan dunia pendigitalan pada hari ini. Kedua, kerajaan seharusnya mewujudkan kempen bahasa
yang menarik untuk menarik generasi muda pada hari ini, khususnya belajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Dan yang ketiga, tanggungjawab diri. Kita sendiri kena sedar bahawa bercakap atau menulis dalam talian itu merupakan cerminan adab kita. Saya suka ungkapan Ehsan tadi. Adab dalam bahasa, maruah dalam bangsa. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung segmen. Jadi kesimpulannya, keracuan bahasa memang satu cabaran yang besar. Tetapi kita boleh tangani kalau kita semua sedar dan bertanggungjawab tentang isu ini. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung segmen. Jadi kesimpulannya, keracuan bahasa memang merupakan satu cabaran yang besar. Tetapi kita boleh tangani kalau kita semua sedar dan mengambil tanggungjawab tentang isu ini. Gunakanlah ruang digital untuk manfaat, bukan untuk merosakkan keindahan bahasa. Ingat, walaupun dunia kita berubah mengikut peredaran zaman, tetapi kita perlulah menjaga adab dan bahasa kita sampai bila-bila. Sekarang kita masuk segmen paling menarik, iaitu bedah jenayah bahasa. Akaun TikTok dan komen Facebook, kami datang. Baiklah, sekarang kita masuk segmen paling menarik, iaitu bedah jenayah bahasa. Okey, baiklah, kita tengok contoh pertama daripada X ni, guys. Okey, yang pertama ni. Sis, I really cannot lah with this kind of people, you know. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, singkatan, nada marah, memang combo maut. Ini bukan ayat. Ni rojak upgrade, ramen campur cincang. Okay, ni dekat komen IG pula ada contoh kerancuan yang kedua, iaitu kat sini dia tulis ni. Bro, kenapa you so salty? Chill lah bro, I support you. Tu tak jelas, campur code missing. Syntax pun lari. Yang ketiga. Okey, seterusnya keracuan yang ketiga ialah status WhatsApp. Kat sini kita tengok dia cakap, aku dah move on. Don't worry guys, I okay. Hati dia dah move on lah. Tapi tata bahasa dia belum tu. Sekian sahaja. Terima kasih kerana mendengar podcast Suara Bahasa kita. Jangan lupa ikuti episod kami yang seterusnya dengan topik menarik. Hingga bertemu lagi. Jaga bahasa, pelihara adab. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melihat contoh-contoh keracuan bahasa dalam media sosial. Okey. Sekarang kita akan lihat dalam aplikasi TikTok. Kita akan lihat jenis-jenis keracuan bahasa di dalam komen-komen TikTok. Okay, sekarang kita ada user bernama Rif. Seorang berapa jam kacau dodol bang. Seorang BRP. Sebab dia menggunakan bahasa singkatan yang berasal daripada berapa. Tapi digunakan BRP sebab nak ringkas dan cepat. Ni kalau abang main jadi 9 orang. Kalau abang main guna kata yang singkat. Abang main basikal datang. Siap pukul berapa dodol ni? Keracuan bahasa pukul berapa? Okay. Itu di live TikTok. Kita akan tengok di video-video biasa. Berikut video seterusnya. Apa ni? UC browser ni bahaya. App bahaya. Mamat yang promo ni pun tak pakai UC browser ni. Okay, keracuan bahasa yang kita dapat lihat ialah UC browser ini bahaya app. App tu merupakan bahasa Inggeris. Ini merupakan keracuan bahasa. Sepatutnya UC browser ini bahaya aplikasi. Sepatutnya UC browser ini aplikasi yang bahaya. Mamat keracuan bahasa. Sepatutnya abang yang promo ni pun tak pakai UC browser. Macam sebenarnya kita lihat video lain.
Ini merupakan adab, merupakan kekurangan adab dan tidak bersopan santun dalam berbahasa. Barua bunyi pemimpin. Barua merupakan perkataan yang mencarut. Okay. Seterusnya kita akan pergi ke aplikasi lain, iaitu Thread. Terdapat beberapa keracuan bahasa di sini, iaitu letak yang lain. Ni. Dengarnya katanya pelakon yang jantan tu dah jadi pundekar tapi tak berani hadirkan diri ke mahkamah. Pundekar lah sangat. Jilat leher AR, beranilah dia walanon. Okay. Sebab banyak sangat perkataan yang tak beradab dan tak sopan dengan penggunaan bahasa singkatan. Contohnya dengarnya, menggunakan perkataan daripada dengarnya, dia guna GGR untuk singkatan. Selain itu YG singkatan jantan tu dah jadi pundekar, bahasa yang tidak sopan dan beradab lah. Pundekar walaupun marah tapi kena kontrol lah. Tapi tak berani hadirkan diri di mahkamah. Pundekar lah sangat, jilat leher YR, beranilah dia kan walanan. Penggunaan bahasa yang tidak sopan. Okay, seterusnya kita akan lihat aplikasi lain, iaitu Facebook. Allah. Okey, akhir sekali kita akan lihat di aplikasi Facebook tentang keracuan bahasa. Kita akan lihat di ruangan komen lah. Okay. Teringat aku waktu belajar dulu, ada satu tanda cikgu tak bagi masuk. Kata sini dah ramai orang nampak. So sepanjang aku belajar ni, sebabkan tak ada yang langgar pantang larang tu, tak pernah dengan kes kena kacau. Cikgu pesan kalau mana nak pergi tandas, ikut jalan jauh, pergi tandas lain, jangan lalu depan tandas tu. Okay, dapat sikit lah. Contohnya so, itu keracuan bahasa bercampur dengan bahasa Inggeris. Sepanjang aku belajar tak ada pantang larang, itu cuma tak ada kes kena kacau. Singapura masuk isekai bahasa Jepun. Tanpa sengaja beliau telah masuk ke isekai. Isekai merupakan bahasa Jepun, so ada keracuan bahasa ataupun pencampuran bahasa. UITM mana itu? Okay. Sekian, itu sahaja perkongsian daripada saya tentang laras bahasa di media sosial yang mengandungi bahasa singkatan, bahasa yang kurang beradab, bahasa yang tak sesuai digunakan. Okay, sekian saja. Terima kasih.